Nah, ni resepi kari pap. Kari pap Umi. Cubalah. Ini mesti kari pap yang Meka Bot suka tu. So jom kita try resepi ni. So untuk kulit dia, kita kena campurkan 4 cawan tepung gandum dengan 2 sudu tepung beras dan setengah sudu kecil garam. Lepas tu kita cairkan setengah cawan minyak masak dengan 2 sudu besar margarin. And then kita tuangkan dalam tepung tadi sebelum kita masukkan 1 cawan air sejuk sedikit demi sedikit. Lepas tu uli sampai jadi dough. And then rehatkan selama 15 minit. Untuk inti dia tu pula, tumiskan 3 ulas bawang putih dengan 1 biji bawang besar dan 2 tangkai daun kari. Kemudian campurkan 4 sudu serbuk kari, 1 sudu serbuk cili dan 1 sudu kecil serbuk ladi hitam dengan sedikit air. Lepas tu kita masukkan 300 gram isi ayam. 300? Tambah air lagi. Lepas tu masukkan 1.2 kg potato. Aku tak ada potato so aku ganti dengan sweet potato. Boleh kan? Bag tu adunan tadi, bahagikan menjadi 4 bahagian. Lepas tu lepeh-lepehkan and then gulung. Lepas tu potong pada beberapa bahagian. Lepas tu canai lah. And then isi dengan inti kita buat tadi. Aku clean macam ni je. Tapi kalau kau nak gunakan acuan lagi senang. Tapi aku tak suka guna acuan ni sebab dia akan membazir tepung tu tau. Lepas tu goreng lah macam biasa. Then dah siap kita punya kari pap. Kulit dia tu memang rangup. Lepas tu inti dia sedap gila mat. Patutlah Meka Bot suka. Oh panas.